Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan tombol loceng. Yang belum, jangan lupa untuk menekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Baik, pada perkara kali ini sangat penting Ramai yang bertanya tentang satu perkara yang agak tersebar tentang tambahan bayaran STR fasa 2. Jom kita mulakan. Daun tak akan bergoyang kalau tidak ditiup angin. Ada posting yang tersebar agak tular yang kita nak kongsi dekat sini seperti di paparan ada tambahan bayaran STR fasa 2 bermula 1 April ini. Bayaran STR fasa 2 tambahan. Adakah memang ada tambahan bayaran STR fasa 2? Sebelum Amin nak jelaskan perkara ni okey, kita dah sedia maklum pembayaran STR fasa 2 ada yang telah menerima ramai, ada yang belum menerima dan akan menerima untuk hari-hari yang mendatang bermula 1 hari bulan besok sehingga seterusnya sampai selesai. Untuk penerima sedia ada. Ambil maklum perkara tu. Dan untuk penerima dalam kategori rayuan dan kemaskini yang bermula daripada 19 Disember 2024 sehingga 15 Februari 2025 akan dapat pada fasa 2 juga, tapi pada bulan April. Okey, itu perkara yang hakikat yang kita kena faham. Okey, berkenaan dengan posting ini, ada tambahan bayaran STR fasa 2 bermula 1 April ini. Aku nak jelaskan tambahan bayaran untuk STR fasa 2 tidak ada. Kalau dinamakan tambahan bayaran STR fasa 2 tak ada. Cuma untuk 1 April yang jelas dan pastinya adalah permulaan pembayaran SARA, sumbangan asas rahmah bagi kedua-dua kategori. Kategori bukan ikasih dan kategori ikasih miskin dan miskin tegar. Kedua-dua kategori SARA ni akan bermula pembayarannya pada 1 April. Andainya posting tersebut menyebut tambahan STR 2025, okey, make sense, masuk akal. Kerana SARA merupakan tambahan kepada STR. Tapi apabila disebut bayaran STR fasa 2, tambahan bayaran STR fasa 2 bermula 1 April, ini tidak benar. Sebab SARA bukanlah tambahan untuk fasa 2, tapi SARA merupakan tambahan STR bagi keseluruhan tahun 2025. Bukan pada fasa 2 saja. Dan untuk aku jelaskan perkara ini, kita kena faham dengan jelas. Dah pun diterangkan oleh pihak lembaga hasil, tambahan STR adalah SARA. Tapi apabila menyebut bayaran tambahan STR fasa 2, agak mengeliru dekat situ. Dan ramai yang menghantar mesej bertanya, betulkah ada tambahan? Jawapannya, untuk tambahan amount STR fasa 2 tidak ada. Yang ada pada 1 April adalah SARA, sumbangan asas rahmah bulan April. Dan untuk menyebut perkara berkenaan dengan SARA ni, aku petik sikit supaya kita jelas. Pada 1 April, pembayaran SARA ni untuk kategori baru, bukan ikasih, iaitu kategori penerima STR layak SARA, 100 untuk isi rumah, RM50 untuk baget emas. Dan penerima SARA sedia ada, iaitu SARA ikasih miskin dan miskin tegar, isi rumah akan dapat penambahan jadi 200, warga emas akan dapat penambahan jadi 150, dan warga bujang ikasih miskin dan miskin tegar dengan amount asal RM50. Itu dah penjelasannya. Baik, semoga jelas mengapa yang disampaikan dan semoga menjawab persoalan yang banyak ditanya ni. Dalam musim perayaan ni ramai yang bertanya tentang perkara yang trigger ni, trigger wang. Baik, so guys, minute video. Semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.